Sebenarnya Kak Long minta maaf banyak-banyak. Tapi Kak Long tak ada niat pun tak nak balik rumah. Siapa yang hantar balik ni? Siapa ni? Siapa nama? Saya Din. Oh, Saya yang hantar kat tadi tu. Oh, ini... Ni isteri saya. terima kasih. Cik Din, Puan. Saya tolong hantar isteri saya balik. Jemput ni? Tak apalah, kami nak pergi masjid dulu. Iyalah, kami pun nak pergi masjid juga ni. Nanti lepas solat raya, jemputlah datang sini ya, kita beraya sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Nanti kita sambung cerita ya. Buat masa ni, Kat, boleh pergi salin. Sempat lagi rasanya. Kita nak pergi ni. Ya? Kami tunggu semua ya. Nanti abang buat samping pun susah, Kat. Jangan jadi lambat. Tak payah. Saya minta maaf buat semua risau pasal saya. Saya tak ada niat nak hilangkan diri macam tu. Sebenarnya memang semalam saya marah sangat. Rasa malu pun ada sebab masak kerisik pun boleh hangit. Tapi saya keluar sebab nak lepaskan marah saya je. Kemudian, saya berhenti kat tepi sawah nak tenangkan fikiran. Lepas tu saya rasa memang tak patut pun saya keluar macam tu. Saya fikir nak pergi beli kelapa baru. Nak buat kerisik semula. Saya pusing satu kampung nak beli kelapa. Tapi semua kedai dah tak ada. Saya pun terus pandu kereta nak cari kelapa kat kampung lain. Tiba-tiba, kereta terhenti. Saya tak sedar yang minyak dah habis. Nak telefon Rashidi, masalahnya telefon saya habis bateri. Saya nak tahan mana-mana kereta yang lalu, tapi sebiji kereta pun tak ada lalu sampai ke malam. Saya tak tahulah nak cakap macam mana perasaan saya masa tu. Nasib baik pagi ni ada juga kereta lalu kat situ. Saya pun minta tolong dengan diorang. Kebetulan pula jalan mereka sama nak balik rumah ni. Saya rasa menyesal sangat. Sepatutnya saya tak keluar rumah macam tu. Dan sepatutnya saya tak pentingkan diri sendiri. Mak, Abah, maafkan Kat ya. Tak apalah, Mak tak marah pun. Kak Kat, saya pun nak minta maaf tau. Anne pun nak minta maaf juga kalau mulut laser sikit. Dah, marilah kita beraya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Ya. Abang Mai! Apa pula tu? Abang Mai! Abang Mai! Syida! Kenapa ni Syida? Ya Allah, kenapa ni Syida? Jom balik Syida. Malu mak ni Syida, tolong Syida. Malu Syida. Abang Mai. Jangan Syida. Untuk orang ramai tu Syida malu Syida. Abang Rahman tu dah balik. Nanti macam ni yang lain. Lawa sikit. Apa abang buat dengan perempuan tu? Sampai dia tergila-gila sangat kat abang. Peliklah. Kenapa abang buat dia gila? Dia memang gila. Mak raya semua ya. Mak semua pagi-pagi raya ni buat kecoh mak ya. Sampai sini dah jumpa abang. Mak cari yang lawa, yang handsome nak cari. Siapa dia siapa-siapa boleh. Nanti mak buatkan. Tapi kan ya. Boleh. Bawa je okey. Kan apa cakap? Dia memang gila. Gila ke tak gila ke? Saya tetap marah kat abang lagi tau. Dah. Wayang dah tamat.